Donald Trump kata saya sangat kecewa dengan pihak Kurdish kerana kelengkapan yang kami sebagai Amerika Syarikat telah dibagi pada PKK ataupun YBJ pada satu masa dulu. Kami telah diarahkan untuk menyerahkan senjata itu kepada pemberontak-pemberontak di Iran, tetapi mereka menyimbangkan senjata tersebut dan tidak diberikan kepada pemberontak di Iran, dan dikatakan kami inginkan pihak ataupun pemberontak ini di Iran untuk menjatuhkan kerajaan secepat mungkin, tetapi Kurdish tidak bagi kerjasama. Jom dengar apa yang dia kata daripada mulut dia sendiri. The level of ferocity for protest, the people are watching and they want to go out on the streets. They have no weapons. Dia kata mereka nak turun ke padang tetapi tidak ada senjata, dan kami telah arah Kurdish untuk bagi senjata itu kepada mereka. Walaupun pihak Kurdish ni ada hubungan baik dengan Congress, tetapi mereka tidak berikan satu kerjasama dan saya sangat kecewa dengannya. Donald Trump dah tak tahu nak buat apa. Dia dah jatuh dalam satu lubang yang susah nak keluar daripada lubang itu. Kerana Netanyahu telah tarik dia dan dah jatuh dalam lubang tersebut. Dia tidak ingin bom berperang. Tetapi kerana Netanyahu baby kan. Dia punya baby nak sangat berperang, jadi dia bom follow je lah kan. Dah follow sekarang ni, dia kena jaga jugalah air muka USA tu, tak boleh nak kalah. Dan kalaulah keluar sepatutnya setidaknya tidak kalah lah kan sepenuhnya. Kalah ataupun tidaklah kan. Jadi dia cubalah cari sini cari sana. Sekarang ni dia tolaklah kononnya kekalahan dia ataupun kelewakan kejatuhan kerajaan Iran itu kerana Kurdish.